penghantaran. Betapa tepat pada masanya. Aduh, ini penghantaran awak, Cik. Oh, jadi ini untuk kamu. Ini hadiah untuk diri saya sendiri. Apa yang kita ada di sini? Ya, sekarang nak ambil benda ni dan... Oh, agak berat. The sembilan sin. Oh, sesigur kesal resmi. Jangan kamu berayan untuk bermain sentri. Laktiput biang. Apa yang akan saya lakukan? Si alat-alat air di bumi mereka. Indian audio team Pingilig ber James Darren chat Ikis firsting so Wario Hey we're chat bearing Dinan work here James or Tinker on Tinker whatever ringing Che Dan Sierra me burler over Tom Burberry with the girl Saya nak buat dinding merah jamu yang menarik untuk diri saya. Apa yang awak buat? Saya akan namakan bilik saya sepenuhnya merah jambu. Kedengaran hebat. Yes, sir. Ini hasil. Swirl, bintang warna boleh membina katil. Skru masuk skru. Hampir siap tinggal untuk menghias ruang sedikit. Ada pelekatan pelbagai pelekat dan mainan. Ya, bintang hebat. Ada buayan, langsir dan mainan lembut. Wah, itu sangat hebat. Ini rumah super saya. Ia sangat hebat di sini. Seperti dalam cerita dongeng. Tajur ada idea. Saya rasa bos sirene elite, sir. Dan ini pesantrennya. Selamat petang. Ini pesanan anda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini untuk awak. Selamat tinggal. Oh, saya penat. Jadi, apa yang kita ada di sini? Ya, cat hitam. Baiklah, saya tak perlukan penggelek ini. Saya akan buat dengan cara yang mudah. Dan sekarang saya akan sapu cat ini di dinding. Sedikit lagi dan sekarang dinding saya telah menjadi hitam. Betapa hebatnya. Jadi apa yang kita ada di sini? Cermin mata pembinaan kerana saya akan membina dan menggergaji apa? Ya, saya akan menggergaji sesuatu di sini. Hei, berhati-hati. Nancy, jangan risau. Sekarang saya akan tuai berisal seri ini nyaman. Semuanya akan berwarna hitam dan dalam gaya rock, katil, dinding dan dekorasi. Oh, itu hebat. Ia ternyata menjadi tempat yang sangat selesa. Saya suka. Saya akan sentiasa berehat di sini. Jadi, apa yang patut saya pakai? Ya, biru tentu tak sesuai. Saya patut beli pakaian lain. Hello, cepatlah. Oh, dia sudah sampai. Stylist kegemaran saya. Hai, masuklah. Dengar baik-baik. Kita perlu buat sesuatu tentang ini. Saya khawatir saya sering lihat siaran. Saya akan mengerti. Ya, Friday ones. Kita perlu sedikit sihir. Baiklah. Voila. Wah, lihat gaun ini. Saya seorang putri. Puan saya. Wow, Zakos, where is saya tuwag gaun na kay Ray Coit sa mimay karepat? Ay, seorang putri sinar. At big way dengan bilik baru dari. Terima kasih banyak. Bila-bila masa, sayang. Saya pergi untuk koleksi baru. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Saya menawan. Hey, saya juga ada idea. Jadi, ini tidak bagus. Ini juga buruk. Apa ini? Tiada yang sesuai dengan bilik baru saya. Tetapi saya akan selesaikan masalah ini. Jadi, saya ada tin semburan. Dan saya akan melukis terus pada t-shirt. Lihat, saya ada ABS yang hebat. Oh, ya ampun, kamu mengarut. Saya hanya berdasar humor dan kita sudah selesai. T-shirt hitam yang sempurna. Dan kita perlu buat sesuatu dengan seluar saya. Pertama, kita perlu koyakkan mereka. Dan sedikit cat sembur. Ini akan jadi hebat. Adakah Anda benar-benar akan melakukannya? Sudah testo. Dan topi juga. Right? Penampilan saya hampir siap. Tapi ada sesuatu yang kurang. Saya ada paku besi ni. Sekarang saya akan lekatkan pada topi baseball saya.
Saya suka si punya topi rocker yang hebat. Wow, ini keren dan rancing. Wow, lihat betapa kerennya saya. Saya seorang macho yang luar biasa. Ya, dari segi rupa yang hebat. Biar you ada stalkin. Oh, lucunya. Dia sudah berkaki ayam, dia selesa. Hey, di mana stokin saya yang satu lagi? Apa nak buat? Mungkin di sini atau di sini. Saya tak dapat jumpa. Dan bukan di sini. Sangat menarik. Saya ada idea. Saya ada whistle yang hebat. Dan sekarang, datanglah kepada saya, anjing setia saya. Dengar, tolong cari stokin kedua saya macam ini. Ayo, saya percaya pada kamu. Adakah dia benar-benar akan menemukannya? Oh, lihat. Ya, ini gambar awak. Tidak. Anda telah menemui rahsia saya. Keluar. Jangan risau, saya takkan beritahu sesiapa. Dan sekarang saya ada babi ajaib. Itu dia. Dia sangat hebat dan namanya Babe. Dia baik dan pasti akan jumpa stokin awak. Mari kita cuba. Jadi, Piglet, Mari kita pergi. Lari ke sana. Ayo. Ayo. Dia kelihatan agak lucu. Saya rasa seekor unicorn sesuai. Lihat, dia sudah menemuinya. Memang betul. Oh, tidak. Jauhkan ia dari saya. Okay, itu taklah teruk sangat. ayah saya itu session pipi saya. Oh, ayah tertanya-tanya siapa yang datang kepada saya. Mari kita lihat. Oh, tidak. Oh, hadiah ini bagus. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Mira Sirlir, apa yang ada di sini? Oh, ya, Fraser mainan lembut. Saya sangat menyukainya. Patrick si bintang dan seekor unicorn. Apa lagi yang ada? Oh, gula-gula. Sekarang saya akan bermain dengan mereka. Siapa yang akan minum teh dengan saya? Saya akan mengadakan pesta sebenar untuk mainan saya. Hooray, menjumpa satu. Saya juga ada idea. Saya ada kereta yang hebat. Sekarang saya akan buat sesuatu dengannya. Ia berwarna perak, sekarang akan menjadi hitam. Ia lebih baik begini. Saya akan mempunyai kereta punk yang sangat hebat. Nah, itulah yang saya maksudkan. Tidak akan bermain dengannya sekarang, tetapi saya akan menguruskannya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda apa itu pesta T-Rocker sebenar. Reklama Perodaya! Apa yang awak buat? Ya, setepai besar. Kita perlu ulanginya lagi. Tidak, awak tidak. Datang sini. Beri saya alat kawalan jauh. Aduh. Oh, apa benjolan ini? Ia menyakitkan saya. Oh, biar saya bantu awak. Saya ada kit pertolongan cemas. Mari kita lihat apa yang boleh membantu awak. Tampalan sejuk ini, ia pasti akan membantu. Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa lebih baik. Lihat, ini coklat untuk awak. Sedap. Terima kasih banyak. Saya juga ada sesuatu. Awak mahu? Oh, terima kasih. Itulah dia. Saya hanya dapat satu Shiba-Shiba. Saya tidak suka itu Saya langsung. lebih lama daripada itu. Hebat. Ia kelihatan seperti pengguguran. Anda bayar kami sebagai perbandingan. Wah! Saya tak percaya mata saya. Saya tak pernah lihat begitu banyak lollipop. Mari kita mulakan kecil-kecilan. Tidak mengapa, kita hanya perlu buka balutan. Setakat ini, Anda tidak melakukan kerja yang baik. Saya tidak akan berputus asa. Berhenti ketawa. Oh, tidak. Saya patahkan gula-gula saya. Saya tak sangka itu mungkin. Yang penting ialah karamel masih utuh. Itu sahaja yang saya perlukan. Rasanya sangat sedap. Hebat. Untungnya, saya sudah selesai. Hebat. Saya sudah lama terlewat untuk menyegarkan ingatan.
Lihat betapa mudahnya saya boleh buka pembungkus ini. Wah, saya banyak perlu belajar daripada awak. Hentikan menjadi cantik. Masa untuk bermain besar. Saya mahu makan semuanya sekaligus. Apa yang awak buat, Alex? Jangan takut. Saya cuma nak hancurkan karamel saya. Tengok, berjaya. Tiada bulan yang tinggal. Oh, hebat. Saya sangat kuat. Hentikan Alex Horsk! Baik. Baik, Stuzieren, saya sudah istirahat. Sekarang kita perlu tuangkan karamel ke dalam mangkuk. Itu banyak idea. Kamu ada idea yang sangat hebat. Oh, saya perlukan satu lollipop penuh. Saya tinggalkannya atas satu sebab. Tidaklah awak boleh celup dalam karamel yang dihancurkan dan makan. Sangat mudah. Sayangnya ia habis begitu cepat. Saya cuma perlu masukkan seledak ke dalam mulut saya. Itu pun tidak buruk. Ini sedap. Saya tak mau berhenti. Awak tumpahkan separuh daripadanya melewati mulut awak. Mila, sekarang giliran awak. Untuk simak sendiri dengan betul. Apa idea? No, bagaimana semuanya muat dalam mulut awak? Tidak dapat dipercayai. Saya takut dia akan berakhir dengan teruk. Apa? Saya kehilangan suara. Baiklah, saya akan bantu awak. Berpegang kuat. Kenapa kamu tidak mendengar saya apabila saya sudah selesai? Saya tidak boleh terus capai perkara ini. Saya tak boleh buat lagi. Wah, apa benda itu? Bau juga. Kita dalam mimpi buruk. Apa masalahnya? Tidak mengapa. Saya bersedia untuk letakkannya semula. Apa? Apa benda itu? Saya tak dapat melihat dan ia kelihatan seperti sebutir jagung. Anda mungkin betul. Ia tidak bercerita yang langsung tiup berbau. Anda masih tidak faham, bukan? Benih-benih itu membuat bertih jagung. Saya tidak tahu bagaimana. Di mana Anda mendapat idea itu? Bagaimana jika kita hanya tanggalkannya? Tidak. Oh, ia tidak berfungsi. Terlalu sukar. Kita perlu fikir semula. Saya rasa ia cukup kuat untuk memberikan satu biji. Bagaimana ia berfungsi untuk Anda? Saya rasa ia terlalu lama. Sekurang-kurangnya mari kita bermain sekejap atau tidur. Hebat, kawan-kawan. Kita ada anak-anak. Wah, hebat! Kami percaya kepada Anda. Ya, ia sangat bagus, bukan awak? Main seliki version itu yang lebih serius daripada pelurus rambut untuk bertemu kumpulan saya. Saya rasa besi seluruhnya akan berfungsi di sini. Pasti itu akan berfungsi. Cakap awak buat kami teruja juga. Sekarang saya sudah lakukannya. Saya sangat cepat. Awak mengejutkan kami secara positif. Kepala saya terbakar. Ya. Terlalu panas. Kadang-kadang dia panggil saya pemalas. Saya beri popcorn ini membantu mengalihkan fikiran daripada masalah saya. Hebat. Saya berjaya dengan sangat baik. Adakah saya sepatutnya membuat pertaruhan besar sebegitu? Oh, saya ada idea. Wah, apa benda itu? Mesin bertih jagung? Awak tak pernah nampak sebelum ini? Saya akan beritahu cara menggunakannya. Mula-mula, awak cuma masukkan biji jagung ke dalam. Ya, macam tu. Itu cukup buat masa ini. Biarkan Hijau saja. sudah siap. Ini luar biasa. Satu keajaiban teknologi yang Saya sebenar. rasa kita boleh tambah lebih banyak bijian untuk hasilkan bahagian kecil. Tertelan dengan... Oh ya, itu satu lagi perkara. Saya lebih suka begitu. Oh, masih ada biji jagung yang tertinggal. Saya akan gunakan semuanya. Sekurang-kurangnya mesin Anda tidak terkawal. Ini mungkin yang terbaik. Adakah terdapat udang karang yang sebenar? Ia kelihatan menakutkan. Saya bahkan takut untuk menyentuhnya. Mengerikan. Kecuali Anda hanya ada satu udang karang. Lihat bilah saya. Saya rasa kita tidak perlu takut. Walaupun udang-udang karang ini tidak berbahaya sama sekali. Oh, Saya tidak begitu pasti tentang itu. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana saya akan mengendalikan bahagian yang besar ini. Saya Terima akan kasih, cuba biarkan Alex. Mela Anda mula. adalah kawan sejati. Anda tahu ia agak sukar pada saat ini. Ia nampaknya tidak seburuk yang saya sangkakan. Betul ke? Oh, ya.
Saya malah suka rasanya. Saya sedia untuk makan seluruhnya. Semuanya sedap. Saya tidak sangka akan menyukainya. Jujurnya saya juga sedikit terkejut. Ya sangat sedap. Mila, kamu mungkin Sikat ingin gigi Anda selepas makan seperti ini. Itu memalukan. Jangan rasa bersalah. Perkara berlaku. Saya berharap saya boleh menguruskan bahagian saya seperti anda. Baiklah, mari kita mulakan dengan kecil. Saya akan cuba ambil sekurang-kurangnya 1 gigitan. Itu pelik. Saya sangka udang karang itu bergerak. Lebih baik saya dapatkan yang lain. Mujurlah saya ada banyak pilihan. Tetapi Terima pertama, kasih. saya akan buang semua barang tambahan. Tak kenal awak. Apa yang awak buat? Tak ada apa-apa. Saya bukan apa-apa. Saya hanya perlu membersihkan udang kara. Itu apa yang bukan awak lakukan menakutkan, padanya? lihat ke Maaf, atas. kawan-kawan. Mari. Saya tak sengaja. Baiklah, cuba sekarang. Sedap. Wah, saya harap saya telah mendapat ini. Mau bahagian seterusnya? Saya akan suka untuk bermain di dalamnya. Oh, saya mempunyai cukup makanan semula. Hebat. Saya sering memproses anda dan saya tidak ada apa-apa lagi. Sekarang kita menyampaikan cerita. Oh, baiklah, Yok adalah contoh yang hebat untuk saya. Sekarang saya bersedia untuk mencuba 2. Hebat! Ya memang sedap. Pinjam sedikit daripada anda? Tak mungkin. Awak dah makan punya. Sekurang-kurangnya beri kami seekor udang karang setiap seorang. Cukup! Saya kata tidak. Jangan halang saya daripada menikmatinya. Sedap. Wihoo! PewDiePie! Saya rasa itu tidak cukup. Kenapa Jangan katakan awak? saya begitu. Ayo, jangan marah. Saya hanya bergurau. Oh, tidak. Ada banyak. Bagaimana ya boleh masuk ke sini, sayang? Awak oke? Oh, tidak. Tolong saya. Jadi pelindung saya. Selamat tinggal. Sesuatu. Jangan baling pada saya. Tidak. Sakitnya. Dengan semua petunjuk yang ada pada wira kita datang ke cabaran baru Power Up. Korang dalam cabaran makan makanan warna yang sama selama 24 jam. Mari mulakan. Korang dah diberi gula-gula yang sepadan dengan warna korang. Cuba kasut. Saya benci nak pakai sekarang, tapi ia terlalu besar. Mari mula dengan ukur pasukan saya. Ya. Ia terlalu besar. Apa yang patut kita lakukan? Idea, saya boleh berpakaian seperti samurai. Awak cuma ada satu tugas dan itu potong kasut sukan dia. Sebenarnya bukan Sempurna. awak. Itu sangat hebat. Itu lebih Baiklah, baik. kini saya perlu berhenti. Tidak, saya tidak boleh sneaker seluruhnya dengan mudah. Ini semua milik saya. Saya Cuma sudah siap. Nancy, giliran awak. Chip ini. Mudah. Saya ada sedikit perbualan biru. Saya akan makan chip yang sedap sekarang. Mereka agak sedap. Oh, mereka sangat sedap. Selamat tinggal. Saya mahu lebih. Oh ya. Ya pedas. Ya Tuhan. Apa yang berbau seperti terbakar di sini? Saya yang terbakar. Saya akan selamatkan awak. Itu lebih baik. Oh tidak, Nancy masih terbakar. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya ada sebaldi air di bawah kerusi saya. Ada banyak air. Ini sepatutnya membantu. Nancy, saya akan selamatkan awak. Oh, terima kasih. Aduh, akhirnya. Itu sangat teruk. Titan nampaknya bukanlah perkara yang tidak berbahaya. Tetapi tidak. Saya basah kuyup. Kena buang ini. Baiklah, itu lebih baik. Terima kasih atas bantuan anda. Jill, giliran kamu. Oh, hello Pink Gum. Wah, haba-buba yang besar. Wah, sangat hebat. Baiklah, mari kita coba. Sedapnya. Saya akan makan semuanya. Wow, Jill, bagaimana awak boleh muat dalam diri awak? Saya memang suka gula-gula getah.
Jadi saya bersedia untuk makan sebanyak mungkin. Nah, gelembung terbesar akan berlaku. Jill, mungkin tak perlu. Oh, tidak. Kawan-kawan, saya minta maaf. Saya tak sengaja ia keluar macam itu. Kena buang baki gula-gula getah saya. Apa yang salah dengan hidung saya? Adakah ia merah jambu? Kamu semua mempunyai hidung hitam dan biru. Nampaknya ini adalah kesan sampingan daripada makan makanan yang berwarna sama. Mari kita teruskan. Bersedia untuk makanan baru? Ini dia di depan kamu. Lauren ada burger hitam, Nancy ada aiskrim, dan Jill ada donat besar berwarna merah jambu. Siapa yang mula dulu? Jill? Ayuh, sekarang saya akan cepat menghabiskan kelazatan ini. Pisau dan garpu di tangan dan... Jom cuba. Oh, ceroboh. Tapi semuanya untuk lazat. Kawan-kawan, jangan fikirkan itu. Ken, saya telah menghabiskan donat saya. Teruskan. Nancy, boleh saya? Yeay, saya sangat lapar. Saya boleh makan mamut. Saya akan selesai dengan cepat. Tetapi sebelum itu, saya akan pakai sarung tangan. Tak mau jadi kotor. Ini permainan perang. Maaf, saya tak bermaksud begitu. Baiklah, jadi beralih kepada burger saya. Di mana patut saya gigit? Saya rasa ia terlalu besar. Tapi ada satu idea. Mari kita potong menjadi kepingan. Saya akan gunakan cawan untuk itu. Sangat bijak. Yang sesuai. Chef always have a mini burger. Dan ia memang hebat. Wah, sangat sedap. Sekarang saya akan buat banyak lagi. Hebat! Saya akan teruskan harapan saya. Ada sesuatu di muka saya. Baiklah, saya kenyang. Nancy, awak boleh habiskan pusingan ini dengan aiskrim awak. Baiknya makan dengan sudu. Walaupun sudu itu agak kecil, mari cari satu yang lebih besar. Saya rasa yang ini sempurna. Hah? Oh, ia sangat berat. Saya tidak percaya saya tumpahkan semuanya. Ia masih bagus. Terima kasih, Martin. Martin, sini. Telinga awak berdarah. Apabila Anda jadi biru, bertenang. Awak punya warna merah jambu. Hebat kan? Awak nak minum? Ada jari dan tiada jari. Apa itu? Di situ kamu. Itu dia saya punya. Saya dapat jelingan mata. Saya, bapunai bangit tabiay. Saya ada makaron yang sangat besar. Ia sungguh keren. Ia berat tapi saya berjaya. Oh, saya nak jatuh. Oh, ia terlalu berat. Oh, terima kasih semua. Wow, di mana saya patut gigit ya? Oh, bagaimana saya nak buat? Betul. Baiklah. Transformasi ajaib dari Jill kepada Jill si Karate Kid. Memang kamu harus serta demonstrasi seni mempertahankan diri. Sudah siap. Terima kasih kawan-kawan. Dan sekarang kita boleh rasa macaron merah jambu yang sempurna ini. Sedap. Hingga saya tidak tahu awak sukakan benda manis. Kena dapatkan semua tenaga dalam diri saya entah bagaimana. Dan itu adalah tendangan khas saya. Makaron terbelah kepada 4 bahagian. Ia lebih mudah. Dan saya akan makan semuanya kerana saya tidak dapat berhenti. Oh, sempurna. Baiklah, mari kita teruskan. Martin, giliran awak. Tunggu, saya benar-benar lapar. Mari kita mulakan dengan Cree. Baiklah, bagaimana? Oh, awak hebat. Gadis-gadis ada rancangan. Jadi apa yang akan terjadi? Oh, Lauren, kamu nampaknya ada masalah. Adakah muka kamu sudah berwarna hitam? Atau itu krim? Itu tidak kelakar. Saya sudah kotor sekarang. Kek cawan ini rosak. Tetapi krimnya masih sangat sedap. Saya tidak akan berkongsi dengan kamu. Patutkah saya pegang seperti ini? Oh, ini sangat susah. Mungkin begini? Oh, tidak. Mungkin begitu. Apa-apalah, saya akan guna cara saya sendiri dan Oh, tidak. Baiklah,
tak akan menggunakannya. Saya akan gunakan tangan saya sahaja. Ya, rasanya hebat. Tolong saya. Klik jari saya. Martin, awak ada hijau di sana? Hello, awak suka mata saya? Kamu semua, ini sangat lazat dan ada satu lagi tinggal. Pertama marmalade dan kemudian mata. Oh, giliran saya. Elo, dan saya ialah hitam. Bunuh pilihan Anda. Baiklah, semua, Jill dapat pizza merah jambu, Marin dapat mie hitam, dan Nancy, kamu dapat lempeng dan ia comel. Saya akan cuba nanti, lempeng berbau sungguh sedap. Saya nak cuba yang keras dengan beri biru. Saya betul-betul suka. Adakah anda mau bagi biru? Nah, ambil ini. Marin tidak dapat tangkap. Dan saya juga. Oh, ia sangat sedap. Saya mahu satu lagi. Apa yang terjadi padanya? Lihat apa yang saya boleh buat. Ia berlonggok di sekeliling. Dapatkan. Yang terakhir, saya dapat yang ini. Saya dapat wajah lucu tapi marah. Maafkan saya, yang ini. Kenapa awak ketawa? Baiklah, saya boleh makan mie hitam saya sekarang. Mari cuba. Sedap. Tapi saya sangat lapar sampai saya nak makan semuanya sekaligus. Itu lebih baik. Oh, ya. Mie terbaik di dunia. Itulah kelajuannya. Adakah dia melakukannya? Itu mudah. Saya sudah habis semuanya. Jadi Jill, kamu boleh teruskan. Baiklah, saya perlu fikirkan sesuatu. Satu idea, saya akan potong pizza dalam bentuk lingkaran seperti ular. Tiada seorang pun pernah makan pizza seperti itu sebelum ini. Ini akan menjadi cara saya sendiri. Mari cuba. Ini sungguh menakjubkan. Pizza marshmallow lebih baik daripada pepperoni. Ya Tuhan. Oh ya. Oh, tangan saya bertukar merah jambu. Oh, itu cantik. Lebih dalam tangan kami juga. Ada makanan baru yang sedap menunggu Anda. Ada Pokemon strawberry besar dan ada Coke. Dan Nancy dapat lelaki gummy. Semuanya nampak sangat hebat. Nancy, ayo. Tak pernah cuba sebelum ini. Wow, sedapnya. Dan masam. Saya akan makan lebih lagi. Tapi pertama, saya akan tebarkan mereka di sekitar. Mari kita lihat. Oh ya, satu demi satu. Sangat masam. Sejuk. Bersantai. Sekarang kamu hebat. Mari kita coba. Saya suka Pocky strawberry. Saya tidak boleh berhenti. Sebenarnya, berbaloi tambah sedikit sirap strawberry. Kamu tidak boleh ada terlalu banyak strawberry. Sedap! Ya, ada dalam kereta. Oh, ya. Saya sudah selesai. Martin, awak sahaja yang tinggal. Yeay! Saya akan minum mangkuk besar Coke ini. Awak takkan perasan. Ia gula-gula cair. Itu memang hebat. Kena makan semuanya. Jadi, apa dengan Martin? Okey. Itu dia. Girls, cukup. Saya dah cukup. Berhenti itu. Saya sudah buat. Martin, awak semua hitam. Kau semua merah jambu. Kemana kamu pergi? Di mana semua orang? Hai Nancy. Dan ini Jill. Dan kami belum lupa tentang Martin. Bagaimana Anda akan kembali ke bentuk manusia? Saya biru. Saya ada idea. Saya ada ubat dalam kotak perubatan saya. Mari ambil. Ada sesuatu yang berlaku. Kami kembali seperti biasa. Yeay! Kami berjaya dalam cabaran.